yang dalam 300 ke 400 ke, itu adalah peralatan dalam sukan ni kebiasaannya memang harganya agak mahal untuk orang marahan kan. Macam kalau korang tahu, kalau seperti harga kasut, harga apa lagi, harga baju yang kain selesa dan sebagainya, benda tu akan makan modal kan orang kata kan. Jadi korang tak perlu sangat nak cari the perfect one baru korang nak perform dalam korang punya sukan. Korang boleh je beli yang harga biasa-biasa dulu untuk permulaan ni. Korang jangan tak fikir, okay, aku nak berlari, aku terus nak beli harga yang mahal. Mungkin ada dalam 600 ke 700 ringgit. So korang fikir, okay, kalau harga macam ni baru sesuai. Sebenarnya memang betul. Harga yang mahal memberi korang keselesaan. Tapi awal ni korang tak tahu, kadang-kadang korang punya kesesuaian tu tak sama dengan keselesaan yang diberikan oleh kasut tersebut. So korang beli dulu kasut yang harga biasa-biasa, yang dalam 300 ke 400 ke, itu adalah itu adalah harga yang okey bagi permulaan. Selepas tu korang akan cuba lagi lah kasut-kasut lain lebih mahal yang korang boleh pakai lebih lama. Kalau kasut yang mahal korang tak pakai lama, jadi sayang lah kasut tu kan. Korang kena cuba dulu kasut yang range dia agak murah supaya korang rasa tak menyesal. Kalau korang tak pakai lama pun, at least korang pakai sekejap berbaloi lah kan. Sebab memang saya akui kalau nak yang selesa, nak ada performance, sepatutnya korang kena beli yang mahal untuk memberi keselesaan ke korang. Tapi selalulah kita ni nak sihat yang panjang, bukan nak ikut yang trending sahaja. Kita nak ada branding sahaja dalam kita punya pemakaian, tapi dia menyumbang kepada kesihatan yang penting. Thank you.